Ciri-cirinya mereka adalah dia suka bercerita. Okey, untuk orang auditori ni tuan-tuan, ciri-cirinya mereka adalah dia suka bercerita. Wan Zhang, tahu tak semalam kan saya pergi ke sebuah mall di Allah. So dia suka bercerita. So orang-orang auditori ni dia suka bercerita. Dan orang-orang auditori ni selalunya mereka bercakap, mereka adalah orang yang fasih bila berkata-kata. Kata-kata mereka tersusun selalunya tuan-tuan. Kadang-kadang orang visual bercakap juga, tapi kadang-kadang percakapannya terabur. Tapi orang-orang auditori ni percakapannya tersusun tuan-tuan. Mereka adalah seorang speaker yang bagus kalau mereka adalah seorang speaker. Tapi ciri-ciri yang obvious adalah mereka suka bercerita lah. Dia suka bercerita. Dan the worst part, kalau orang auditori selalunya bertemu dengan orang visual, sebab orang visual ni adalah orang straightforward. Jasmine, saya nak bagi tahu satu benda semalam kan. Saya kebetulan saya balik ke Kota Baru, saya lalu kawan. So dia mula bercerita. So Cik Azmi jenis yang visual. Aku nak cepat ni. Kau cakap apa yang kau nak sebenarnya? Kau nak cuti. Kau cakap tak payahlah kau nak macam tu lah kan. So orang auditori ni dia suka bercerita. Jadi dia macam introduction tu dia macam panjang. Barulah hasrat dia yang sebenar. Macam tu lah. Benar tak tuan-tuan jumpa orang macam tu? So ini adalah ciri-ciri orang auditori. Sekejap. Kalau anda nak tahu cara nak baca orang, karakter orang dalam masa yang singkat dan akhirnya dapat mempengaruhi mereka, anda wajib join ke How to Read People and Influence Them.